Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz bin Muhammad Marbat, nombor matrik KIDL 240904-008 dari Diploma Pendidikan Islam ODL Ambilan 2024. Saya akan membentangkan tajuk Perkembangan Pendidikan Islam Negeri Johor, Transformasi Pendidikan Semasa. Kita masuk kepada pengenalan. Sekolah Agama Kerajaan Johor adalah satu-satunya pendidikan agama yang mempunyai asas dan bersistem serta tidak ada di negeri lain, yang mana ia merupakan sekolah pendidikan Islam yang ditadbir terus oleh kerajaan negeri melalui bahagian pendidikan Jabatan Agama Johor. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Agama Negeri Abdul Muttalib Abdul Rahim, sekolah ini diwujudkan atas perintah Sultan Johor Almarhum Sultan Abu Bakar. Sepanjang kewujudannya, Sekolah Agama Johor telah banyak menerima transformasi daripada dulu hingga kini. Bermula pada tahun 1918, pendidikan Islam ditubuhkan dengan nama Sekolah Al-Quran dan seterusnya pada 1920 ditukar kepada Sekolah Kitab. Pada 1923, pendidikan agama dikembangkan dengan mewujudkan kelas darjahas sebagai lanjutan sekolah agama. Seterusnya, pada 1960 pula, Ma'had Johor ditubuhkan sebagai pusat pengajian. Pendidikan Islam di Johor diperkukuhkan dengan tertubuhnya Sekolah Menengah Kerajaan Johor, iaitu SMAKJ, pada 1988. Melihat perkembangan ini, maka tercetuslah idea penubuhan Kolej Pengajian Islam Johor, MARSAH, atau sekarang dikenali sebagai KUITSI. Pada 1999, tertubuhnya Sekolah Serap dan pada tahun 2001, tertubuhnya Tadika Agama Johor TAJ untuk memberi didikan pada anak-anak bermula usia 5 tahun. Sekarang kita lihat kepada pelan transformasi Sekolah Agama Negeri Johor. Yang pertama ialah silibus ditingkatkan, yang mana bermula dengan mata pelajaran Al-Quran, Tauhid, Ibadat dan Tasawuf, dan kini ditambah dengan mata pelajaran Muamalat, Munakahat, Faraid, Jirayat, Akhlak, Sirah, Jawi dan Arab. Seterusnya ialah pengkajian semula kitab. Pengkajian ini sudah bermula pada 5 tahun yang lalu, melibatkan darjah 1 hingga darjah khas menggunakan kembali kitab Turat berdasarkan silibus Matla'al Badrain wa Majma'al Bahrain. Pada tahun 2012, JAIS telah memperkenalkan program ARMK yang memperkukuhkan hafazan murid dari segi amalan harian, fardu ain dan kifayah serta hafazan Al-Quran. Dan akhir sekali, peluang melanjutkan pelajaran. Murid yang berjaya memperoleh pangkat 1 dalam SDKA dan lulus dalam SPM dengan cemerlang diberi peluang untuk menyambung pengajian di MARSAH atau KUITSI dan seterusnya jika berkelayakan boleh menyambung pengajian di luar negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.